Saya ni pelik yang sebenarnya. Sebab apa? Saya tengok sekarang kan harga emas semakin naik. Tapi semakin rancak pula orang yang membeli dan juga menambah simpanan emas. Rupa-rupanya apabila saya ingat balik, benda ini pun pernah berlaku juga kepada saya. Dulu saya ingat balik, pada tahun 2018, harga emas saya mula pada tu RM180 untuk 1 gram. Tetapi apabila tiba COVID melanda negara kita, harga emas semakin naik, mencanak sampai 300 untuk 1 gram. Jadi pada masa tu, emas sebenarnya telah pun mencapai ATH ataupun all time high yang baru. Tapi saya tengok ketika COVID sebenarnya, emas ini semakin ramai orang beli ketika harga semakin naik. Jadi rupa-rupanya sekarang baru saya faham. Sebab apa? Ketika harga emas naik, sebenarnya ada sesuatu yang berlaku kepada ekonomi kita. Jadi contohnya semasa 2020 hari itu, sebenarnya COVID melanda negara kita dan juga seluruh dunia lah, menyebabkan permintaan emas menjadi semakin tinggi dan menjadikan harga emas semakin naik. Sampailah seperti sekarang juga, kita tengok peperangan berlaku dan juga ketidakstabilan ekonomi dan juga politik berlaku. Dan yang terkini, bank-bank negara di seluruh dunia, contohnya Bank of China, telah pun menambah top up reserve emas mereka, menjadikan permintaan emas menjadi semakin tinggi. Dan sebab itulah harga emas melonjak naik pada minggu lepas. Rupanya baru saya faham, sekarang ni orang simpan emas bukan nak kaya sangat, tetapi lebih kepada nak protect dia punya kekayaan. Contoh kalau kita simpan dalam bentuk duit, 1 dinar yang saya simpan ini dulu hanyalah bernilai 1,200, tetapi sekarang telah pun meningkat kepada lebih kurang 2,200. Kalau dalam satu sudut kita tengok harga emas menaik, tetapi yang sebenarnya dalam satu sudut yang lain, duit kita yang semakin murah dan juga semakin menurun yang sebenarnya.